Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Perkongsian perkembangan cuaca terkini dimulakan dengan melihat terlebih dahulu amaran yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi kawasan perkapalan Phuket serta kategori pertama bagi Selat Melaka Utara, Samui, Condor, Reef North, Palawan, Layang-Layang dan Sulu. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 7 hari bulan Ogos. Sepanjang tempoh amaran, kelajuan angin di kawasan-kawasan ini dijangka boleh mencecah 50 ke 60 km sejam. Ketinggian ombak pula bagi kawasan perkapalan Phuket dijangka boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan 3.5 meter bagi kawasan-kawasan lain. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, perikanan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan ramalan cuaca signifikan. Analisis terhadap model ramalan cuaca terkini menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuk Sarawak yang dijangka akan berterusan sehingga 9 hari bulan Ogos. Pengaruh angin dari arah selatan serta peningkatan titik panas di negara jiran berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan, terutama di selatan Sarawak. Baik, kita beralih pula kepada tinjauan cuaca semasa. Keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan kawasan di semenanjung Malaysia ketika ini dengan hanya sedikit hujan sedang berlaku di sekitar negeri Pulau Pinang serta di beberapa daerah di negeri Johor. Keadaan cuaca lembap di kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Manakala keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan kawasan lain dijangka akan berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Namun, menjelang petang nanti, hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutama di sekitar pedalaman negeri Kedah, Perak, Kelantan serta di beberapa daerah di negeri Terengganu, Pahang serta di timur negeri Johor. Keadaan hujan di kawasan-kawasan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala keadaan cuaca cerah di Lembah Kelang dijangka akan berterusan sehingga ke petang nanti. Baik, kita beralih pula kepada tinjauan cuaca di wilayah Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca cerah di kedua-dua wilayah ini ketika ini. Keadaan cuaca cerah di Sarawak ketika ini dijangka akan berterusan sehingga ke petang nanti dan dijangka akan berterusan sepanjang hari ini. Manakala bagi wilayah Sabah pula, hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku menjelang petang nanti, terutama di sekitar bahagian Sandakan, Kudat dan di sekitar bahagian pedalaman. Keadaan cuaca lembap di kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, sekian perkongsian perkembangan cuaca terkini. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca di bandar-bandar utama serta indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.